Okey, okay. Assalamualaikum, selamat pagi. Kita dah siap untuk nak balik kampung. Sebenarnya nak menyambut Hari Raya Aidilfitri tahun 2025. So kan, saksikan perjalanan video kami untuk kali ini. Bye. Kami dah siap lagi. Jom. Nak balik kampung. Kampung siapa dulu. Nak balik kampung. Janji aku bersamamu. Yang biasalah, kita ni yang terakhir lah keluar dari rumah. Okay, sebelum kita balik, kita tutup dulu sekarang. Kita tutup. Ini lah tak dah. Tapi macam biasa kan, sebelum ikut orang nak balik kampung, pastikan pintu rumah berkunci, elektrik semua dipadamkan. Rumah apartmen kan, macam ni lift tak ada. Ini apartmen kos murah. Kita turun, sebaik tinggal dulu. Ayo balik kampung. Balik kampung, ye, baru temen. Kita pukul buat kek raya. Kalau lagi tak ada buat kek kan. Kita lagi ada kecil kan. Semua dulu. Lagi kembang ini ya tuan. Apa? Bila kembang elok ni kembang, apa jadi elok betul.
Okey. Kita dah pecahkan kepada 3 bahagian color. Merah, hijau, kuning, oranye kita tu. Aduh. Rasa je? Manis tak? Rasa vanila? Aja. Mana vanila tadi? Sikit apa ni? Macam mana? Putih kecil tu penuh lah. Alah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi menyempurnakan titah perintah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh Hari Raya Puasa bagi seluruh Malaysia telah ditetapkan pada hari Isnin 31 hari bulan Mac 2025. Makan. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini adalah Syawal pertama. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin dari MK Anjing Channel. Sekiranya ada salah dan silap daripada kami sekeluarga. Okay geng, pagi ni dia nak jalan raya ni. Tapi ramai orang datang rumah lepas solat raya pagi tadi. Ramai saudara-saudara datang rumah kita. So kita biar dulu. Lepas ni kita serang pula rumah saudara-saudara kita kat belakang. Sekarang kita
kita berada di Kampung Delik Kanan, Selangor juga, Kelang. Kita pastikan saya di belakang ready, siap masak apa yang patut. Lapor ni. Ada orang datang raya rumah kita pun pergi raya rumah dia. Okay kan? Masing-masing pun dah siap bergambar, berpot. Beraya family sebelah bentuk. So, kita jumpa lagi dengan konten kita, aktiviti kita untuk hari ini, Syawal yang pertama di tahun 2025. Bye. Jalan raya, rumah saudara di belakang saja. Itu rumah satu baris kan, jalan raya. Ingat je, hari pertama, alhamdulillah. Rumah kedua kita beraya, jadi rumah pertama. Tak ada yang buat video. Hangat. Orang tahu kita ikut. Okay. Rumah kelima, rumah keempat, jadi kita tak ada nak buat video. Banyak nak borak. Kali ini kita rombongan Cik Yah beraya lagi. Satu hari kita beraya dari depan sampai ke belakang. Okay, dan kita rumah yang kelima, jalan raya lagi. Selagi boleh jalan raya. Alhamdulillah, kawasan Selangor raya pertama, makanan dia kita tak makan berat-berat sangat. Di rumah saudara-saudara biasa je. Kita makan kuih-kuih, biskut-biskut je dua. Biskut raya, kuih raya saja. So okay, perut masih steady. Risau juga kalau aku balik kampung Kedah ni, confirm kenyang. Dua rumah dah confirm balik rumah tidur. Satu rumah makan laksa, ikan biru, nasi ayam, nasi tomato. Oi, dapat geng. Tuan rumah tengah duduk. Tuan rumah ada. Assalamualaikum. Allah. Selamat raya masa. Taklah. Ini tuan rumah nombor 5 ni. Okey geng, selesai beraya di rumah yang kelima. Sekarang kita keluar di rumah yang ke-6. Mungkin ini rumah akhir. Memandangkan lain-lain rumah saudara tiada di rumah. Minggu depan lah kita datang beraya lagi. Orchard mo. Ya, okay. Selesai sudah kita beraya di Syawal pertama at Kampung Delik Kelang, Selangor. Sekarang kita balik rumah untuk berehat dulu. Baringkan badan. Perut pun sudah kenyang, kaki sudah senang. Okay geng, selesai dulu untuk hari ini dan jumpa lagi. Bye.